Coach Cik support memang terbaik. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Sekarang Coach Cik berada di Kemaman, di Taman Seri Perasing. Bersama Tok Ketua dekat kawasan sini, di Taman Perasing ni. So ni mesti Tok Ketua kita, Rosli. So Tok Rosli, dan Rosli dah berniaga dengan vending machine apa macam mana Tok? Keadaan vending, niaga macam mana? Semua okey? Alhamdulillah. Jadi dah mula punya vending machine ni dah bulan 10 tahun lepas. Sekarang ni Alhamdulillah. Dia anukan customer kita dekat dekat kampung ni gila. Dan juga mesin ni memang berhati-hati dengan khidmat yang Coach Cik berikan kepada saya. Dari segi kualiti mesin ni, dari segi after sales service tu, maknanya Coach Cik support memang terbaik. Alhamdulillah. So far, body machine ada yang karat tak? Sekarang isu banyak karat. Isu karat dia Tok. Macam mana body yang ni? Setakat hari ni tak ada apa-apa lagi. Tak ada kerja langsung lah. Apa body cantik lagi mulai? Stiker pun cantik. Alhamdulillah. Dari segi dalaman dia pun semua cantik lagi. Tak ada kerja langsung. Alhamdulillah. Sabun-sabun macam mana Tok? Okey semua. Semua okey. Orang kata unit dia big tapi macam premium. Macam premium. Dia memang macam premium. Semua customer saya cakap semua bagus. Semua dah beli. Semua tu buat sendiri kan Tok? Ya, saya pakai sendiri. Nampak? Tok buat sendiri ni apa yang kita tunjukkan aja kepada Abang pun dia buat cantik. Ni yang kita nak repeat. So sabun ni nampak cantik. Nampak apa? So bau dia pun wangi. So ni Tok. InsyaAllah Tok, kita doakan Tok semoga sukses. Semoga saya berkembang lagi. Mana tahu tambah-tambah lagi kita balik kan. Boleh gunakan kita punya ni. So pada orang di Kemaman, Terengganu, kalau nak dapatkan sabun boleh datang kat Taman Seri Perasing ni. So ni mesin dia ada kat kawasan ni, so boleh nampak. Masuk je taman, akan nampak mesin ni. So tak jauh daripada jalan pintu masuk. So kalau berminat nak berniaga, macam Tok Rosli kita ni, okey boleh jumpa Coach Cik. Okey, insyaAllah kita akan bantu, kita akan guide untuk usaha-usaha kita. Okay, Assalamualaikum.